Bagi saya personal, saya cakap terang-terang, Perikatan Nasional ni tutup teruslah, tutup kedai je. Tutup kedai. Apa tu, PAS jalan sendiri. PAS jalan sendiri. Sama ada nak bersatu dengan UMNO di dalam untuk membentuk semula Muafakat Nasional, itu saya sokong kuat. Sebagaimana Datuk Seri Datuk Akmal, Ketua Pemuda UMNO, yang akan melancarkan konvensyen Pemuda UMNO pada hari Sabtu ini, iaitu 3 hari bulan Januari. Tahun baru jangan lupa tu, itu event tahun baru yang paling penting sekali. Konvensyen Pemuda di Dewan Tun Hussein On PWTC. Macam kami orang UMNO ni masih sebut PWTC, bukan WTC KL, sebab kita memikirkan PWTC itu sebagai sekarang ni WTC. Sila kembalikan balik nama putera tu kepada PWTC. Ini salah satu isu lah. Berkenaan pengumuman yang terkini, iaitu peletakan jawatan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Setiausaha Agungnya iaitu Azmin Ali, dan juga yang terkini naib Presiden Wazir Azumu. Jadi yang akan buka kuasa pada 1 hari bulan Januari 2026. Kenapa tidak serta-merta? Itu yang dipersoalkan. Kalau nak letak jawatan tu biarlah serta-merta, kan? Kenapa diorang ni letak jawatan berjemaah ni? Baguslah. Sebab PAS yang desak pun, dan sebahagian daripada jawatan-jawatan ahli jawatan kuasa bersatu pun desak mereka letak jawatan. Kerana dipahamkan bahawa Tan Sri Muhyiddin ini telah gagal menerajui dan memimpin bersatu ke arah hala tuju yang betul. Dan membelakangkan PAS sebagai kuasa besar di dalam Perikatan Nasional. Kursi PAS pun lebih daripada bersatu. Mengapa tidak? Berilah peluang PAS pula sebagai untuk memimpin Perikatan Nasional. Nama je bersatu. Buang nama bersatu tu lah. Buang. Tak payah. Sedangkan bersatu tu pun dia ambil daripada corang kata UMNO. Bersatu berkhidmat. Dan apa? Bersatu, bersetia, berkhidmat. Itu cogan kata UMNO, bukan cogan kata bersatu. Dahlah baju merah pun ditirunya, bendera biru pun nak ditirunya. Saudara Syafiq Halim, dulu pernah bersama saya. Dia pun pernah jadi ahli UMNO, dan dia juga dibuang oleh bersatu. Siapa lagi yang kena buang? Ramai lagi yang kena buang daripada bersatu. Jadi bersatu ni saya nak buang orangnya kerja je. Saya silap besok timbalan presiden pun dia buang. Kan? Hamzah Zainuddin.